Assalamualaikum. Tim House Malaysia minggu ini berada di Damansara Sarawak. Okey, Farah, hari ini kita nak pergi tour ke sebuah rumah teres kat sini. Yang mana rumah ni adalah rumah subsea dan pemiliknya adalah seorang jurutera. Dan dengar-dengarnya rumah ni dah berusia 50 tahun, guys. Oh, lama. Kan dia. Dan istimewanya rumah ni, guys, rumah ni siap ada home office lagi. Bukan satu, Tapi dua. So, apa tunggu lagi? Jomlah kita pergi tour rumah ni. Tapi seperti biasa, guys, pastikan korang follow semua media sosial House Malaysia. Let's go, guys. Jom. Hai House Malaysia, selamat datang ke rumah saya. Jemput masuk. Assalamualaikum, good morning everyone. Nama saya Shakira, pemilik IG Shakira, SYAKEYRA. Saya pemilik rumah ni di Damansara Utama. Kami beli ni mungkin hampir 10 tahun dan kami baru pindah sekitar 2 tahun yang lepas selepas selesai kerja-kerja renovasi dan dekor lah rumah ni. Rumah ni keluasan dia dalam sekitar 22 x 75 square feet. Ya, dan lokasi rumah ini memang bertepatan kerana berdekatan dengan pejabat saya di Bangsa. Inilah saya punya entrance. Jemput masuk. Just a simple one, 2 kerusi dan saya letak some deco, la ilaha illallah. Dan kawasan ni sebenarnya just like a holding area. Kalau kita buat open house ke, mungkin ada orang yang boleh duduk-duduk lepak kat sini lah. So ini adalah ruang tamu. Just a simple one. Saya letak sofa, 3 sofa. Dan kapet, dan kawasan belakang ni kalau boleh nampak adalah almari di mana kita boleh sorokkan DB dan juga barang-barang lah supaya lebih kemas. Dan di tengah ni kalau boleh nampak kita punya feature wall, saya letak LED dan juga cermin lah untuk menaikkan seri rumah. Dari segi tiling, memang ini semua baru sebab kita buat renovation yang baru kepada rumah ni. Untuk pengetahuan semua, rumah ni dah berusia 50 tahun lebih kurang dan banyak kerja-kerja renovasi lah dari segi wet works dan juga ID. Saya bekerjasama dengan ID saya untuk menghasilkan idea ni dan juga dengan bantuan suami lah. Selain itu, kita juga ada pasang L-box untuk nampakkan seri sikit dan juga tak nampak kosong sangatlah kawasan ceiling ruang tamu saya. Okay, ini pula adalah kawasan TV. Saya juga menggunakan bantuan ID untuk dekor kawasan TV ni. Dan juga selain itu, saya juga ada designkan house office saya. Sebabkan sekarang ni banyak lagi work from home. Mix lah, actually hybrid. Ini adalah kawasan saya bekerja. Dan sini juga ada sedikit ruang yang kita buat almari juga untuk letak barang-barang lah supaya nampak lebih kemas. Sini juga kawasan anak-anak akan tengok TV dan juga bermain game. Lebih mudah lah untuk saya monitor apa aktiviti mereka lah. Basically kawasan ni asalnya adalah indoor garden. So rumah-rumah di kawasan ni memang ada indoor garden dan kami decide untuk tutup lah supaya ruang kami lebih besar sebab saya memerlukan kawasan office lah di kawasan ni. Sesuatu yang unik tentang rumah ni, dia memang datang dengan split level lah. So kita ada tangga kecil ni dan membawa kita ke ruang makan. Ini adalah ruang makan saya. Saya letakkan meja makan 6-seater. Cukuplah untuk kami sekeluarga, anak bertiga, saya dan suami. Kami berlima cukup. Dan juga yang menariknya saya rasa untuk kawasan ni adalah dia punya feature wall, which kita letak panel dan juga LED lah untuk menyerikan seri ruang makan. Okay, ini adalah kawasan dapur, dry kitchen. Ini adalah kawasan yang kita prepare barang makan lah sebelum kita masak di kawasan dapur basah. Dekat kawasan ni juga kita ada 2 stool untuk breakfast table lah. Untuk ringkas, makan yang ringkas kita bakar kat sini. Okay, jom. Ini adalah kawasan wet kitchen. Ini satu fridge, barang-barang basah. Dan dekat sini saya masak lah. Of course, masak kita kena ada hood untuk mengelakkan ruang ni berbau bila masak. Ya, tabletop ni adalah tiles. Saya pilih yang lebih lasak
Walaupun warna dia putih tapi dia tiles, insyaAllah lah senang nak jaga. Saya memang suka masak, yang simple-simple. Walaupun simple tapi saya percaya apa yang kita masak ni akan membuatkan makanan kita lebih sihat lah berbanding dari makan-makan di luar. So memang saya masaklah kat sini hari-hari. Okey, ini adalah tangga asal. Kami tak buat apa-apa perubahan kepada tangga ni sebab saya rasa ada nilai estetik dia tersendiri. Dan kawasan bawah tangga pun kita just biarkan kosong untuk anak-anak simpan barang. Sebab saya nak maintain konsep rumah ni as a minimalist lah, kurang barang. Okey, ini adalah bahagian atas rumah ni. Kita ada 3 bilik kat atas, kat bawah ada 1 bilik. So ini adalah ruang tamu atas di mana kami sekeluarga lepak-lepak, tengok movie semua dekat sini lah. Okey, jom saya bawa tengok sikit ruang bilik anak-anak. So ini adalah bilik anak lelaki. So kita dekorkan dia warna biru lah, sesuai dengan warna kegemaran dia. Dan juga ini adalah bilik anak-anak perempuan saya. Saya ada 2 anak perempuan. Bertemakan hijau dan pink lah, juga bersesuaian dengan warna kegemaran mereka. Okey, ini adalah master bedroom. Jemput masuk. Okey, dalam master bedroom ni ada banyak almari. Kita bincanglah dengan ID dan juga suami macam mana kita nak sorokkan pakaian kita yang banyak ni. Jadi that's why lah kita ada banyak almari. Bilik ni juga boleh memuatkan satu king size bed dan juga meja untuk office husband lah. Itu office dia lah untuk dia buat kerja. Dan sebelah sini kita ada dressing table. Kita ada pasang LED juga. So hari-hari saya bersiap dekat sini lah. Okey, so kalau semua perasan tadi dekat bawah tak ada laundry area. Laundry area saya di tingkat atas. Jom saya bawa. So ini laundry area, ada washer dengan dryer. So lebih mudah lah untuk keluarga kami settlekan baju-baju, urusan baju. Okay, ini adalah ruang takhir which is the balcony. Saya letak 2 kerusi outdoor dan juga 1 meja outdoor untuk kami petang-petang lepak lah, minum kopi ke, and also enjoying the sunset view. Rumah ni memang dia matahari petang which directly sunset lah. Kita boleh nampak sunset. So saya rasa itu saja rumah saya yang kecil dan comel ni, saya rasa. Semoga inspirasi dekor dapat memberi inspirasi untuk semualah. Terima kasih. Guys, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Kak Shakira atas tour hari ni. Rumah dia, orang kata, kita kalau tengok tadi mula-mula bila masuk kita ingatkan kecil, rupa-rupanya besar dan setiap ruang memang sangat praktikal lah, boleh katakan kan. Dan tadi lepas Farah dah jalan-jalan, kita baru sedar ya, duk sembang-sembang Kak dengan Shakira, rupa-rupanya Kak Shakira ni ada title doktor. Terima kasih Farah, Dia and crew House to Malaysia. Susah-susah datang rumah saya. Bolehlah tengok sikit-sikit. Semoga menjadi inspirasi lah kepada semua yang menonton. Untuk design layout rumah ni pun agak menarik juga. Dia memang bukan trend rumah sekarang. Rumah memang betul rumah dulu. Sis rumah ni pun dah 50 tahun. Sangat-sangat menarik. Banyak kata ruang-ruang kat sini, kat situ. Orang kata kalau tetamu datang, banyak orang boleh pergi lepak kan. Nampak macam sikit kecil je tapi banyak ruang-ruang yang menarik lah, saya rasa. Terima kasih kepada tim ID dan juga siapa ID tu Kak? Saya Maria, nanti saya tag, nanti kita tag lah dekat posting ni. Dan juga banyak juga husband punya idea lah, dia mastermind sebenarnya untuk projek renovasi rumah lah. Kalau untuk dari segi dekorasi rumah ni, dekor semua Kak buat sendirilah. Dekor semua sendirilah. Sikit je dekor sebab kami nak cuba maintainkan minimalis. Kalau nampak memang tak banyak barang lah, kita cuba. So that needs a real hard discipline because orang Malaysia ni memang suka beli barang kan. Kita kan sikit-sikit beli. Tak boleh hilang daripada budaya tu. So that's the problem. So kita kurangkan membeli barang supaya rumah kita kekal minimalis. Kemas pun senang. Nak kemas senang. Nak jaga pun senang. Yang penting
kena sentiasa bersih. Ya, betul. Tapi kalau kita tengok rumah ni Farah, dia ada 2 office. Satu akak punya kat bawah ni, yang satu dekat atas suami. Suami punya. Macam mana boleh ada 2 office ni orang kata? Yelah sebab semenjak COVID kan, house office dalam rumah sangat penting sebab kami bekerja kat rumah, masih bekerja secara hybrid, ada juga bekerja dari rumah. Jadi kita perlukan space masing-masing lah sebab kadang-kadang online meeting ni bunyi bising kan, kita tak nak gangguan. So saya punya di kawasan bawah, suami punya di kawasan atas lah, supaya senang. So adalah orang kata ruang masing-masing. Betul. Taklah ganggu. Bila kita ganggu. ucapkan thank you so much kepada Kak Syah hari ni. Kita ada hadiah daripada pihak sponsorship ada hadiah? kita. Oh ya Allah, betul, terima kita bawa kasih. tadi. Ingatkan tadi. Ingatkan bawa nak pasang. Wah, hadiah rupanya. Terima kasih banyak. Sama-sama daripada Das Abdul HQ. So, kalau korang dapatkan produk Das, korang boleh pergi ke social media mereka ataupun outlet yang berhampiran. Dan kalau korang tahu tentang jenis home decor Kak Syah sendiri, tentang ID beliau ke, tentang rumah ni ke, boleh pergi ke Instagram Kak Syah, iaitu Syakira, SYAKEYRA. Okey, baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Sebiasa untuk korang baru jumpa channel House to Malaysia, pasti korang tekan like dan follow House to Malaysia. Dan jangan lupa juga untuk komen episod ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih Kak Syah.